الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله Yang pertamanya saya bagi pihak semua pegawai dan juga ahli jabatan Rasa Karya mengucapkan kullu aam wa antum bil khair, selamat Aidil Adha pada hari ini, dan mudah-mudahan pada hari raya ini, Aidil Adha ini, kita sambutnya dengan penuh keisapan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting sekali, mudah-mudahan kita dapat menghayati bakti sebuah pengorbanan, insya-Allah. Yang keduanya, sebagaimana yang juga kaifiat Aidil Adha pada pagi ini, mungkin ada yang terlupa peringatan, dan saya tahu tuan-tuan semua dah pun tahu, iaitu kaifiat Aidil Adha. Kita akan menjalankan ataupun mengerjakan solat Aidil Adha ini sebanyak 2 rakaat, di mana rakaat yang pertama selepas takbir yang kita baca doa iftitah, kemudian kita iringi dengan 7 kali takbir yang diselangi dengan tasbih sebelum kita membaca Fatihah dan ayat.
Begitu juga untuk rakaat kedua, insya-Allah ya, kita selepas bangun daripada sujud itu, dan kita akan takbir sebanyak 5 kali. 5 kali yang juga diselangi dengan tasbih ya. Tasbih sebelum kita baca Fatihah. Mudah-mudahan ya, amal kita di hari raya Aidil Adha ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil qa'il falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Para jemaah diingatkan supaya dapat memberikan tumpuan dan jangan bermain-main dan bercakap ketika khutbah disampaikan. Pada pagi hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah Idul Adha yang bertajuk berkorban atau terkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berhimpun bersama dalam suasana penuh kesyukuran dan keinsafan meraihkan hari raya Idul Adha, hari kebesaran yang mengangkat makna erti pengorbanan, erti ketaatan dan erti keikhlasan yang agung. Ia bukan sekadar satu perayaan yang dirayakan secara tahunan, tetapi satu medan untuk kita memperingati dan menghayati kisah pengorbanan luar biasa Nabi Ibrahim alaihi salam dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Di dalam Al-Quran, Allah merakamkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam
yang diperintah melalui mimpi untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Seorang ayah telah begitu lama menanti kelahiran zuriat, akhirnya diuji dengan perintah yang amat berat. Namun sidang jemaah sekalian perlu sedar bahawa pengorbanan ini tidak mungkin dapat dilaksanakan melainkan dengan wujudnya kepatuhan dan ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dari baginda seorang, tetapi juga daripada anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Bayangkan jika Nabi Ismail alaihi salam membantah, maka tidak wujudlah ketaatan secara menyeluruh dalam keluarga baginda. Maka jelaslah di sini permohonan ini bukan hanya terletak di bahu individu, tetapi lahir daripada suasana yang menyokong, yang membenarkan dan memperkukuhkan ketaatan. Kita juga dapat perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam mampu membina keyakinan dalam dirinya yang datang berulang kali daripada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan baginda tidak goyah walaupun diuji dengan sesuatu yang paling baginda sayangi. Baginda juga tidak terus bertindak melulu tanpa sebarang pertimbangan. Sebaliknya, baginda memilih untuk memberitahu anaknya sebagaimana yang dirakamkan dalam surah As-Saffat ayat 102 yang bermaksud, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu." Lantas dijawab dengan penuh taat dan redha oleh Nabi Ismail alaihi salam, "Wahai ayahku, jalankanlah apa-apa yang diperintahkan kepadamu, dan insya-Allah ayah akan mendapati aku termasuk dalam golongan orang yang sabar." Demikianlah kemuncak ketaatan dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam, sehingga ia menjadi asas kepada pensyariatan ibadat kurban. Dan ini jugalah natijah daripada persekitaran yang mendukung ketaatan berlandaskan kefahaman agama yang sahih dan keyakinan teguh terhadap apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan, kita seharusnya sedar dan insaf bahawa di sebalik maksud ibadat kurban itu bukan sekadar menyembelih haiwan semata-mata, bukan untuk memperolehi daging semata-mata. Hakikatnya ibadat ini menuntut satu bentuk pengorbanan yang jauh lebih besar, yaitu keikhlasan dan kesanggupan untuk mengorbankan segala apa yang menghalang kita daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka tanyakan pada diri kita, apakah sebenarnya yang menghalang kita dari memberikan ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin antara penghalang utamanya ialah apabila kita tunduk kepada hawa nafsu, terlalu gairah dengan keinginan dunia, sehingga lalai daripada mengingati akhirat, serta mudah terpengaruh dengan persekitaran yang merosakkan dan jahil terhadap urusan agama. Semua ini perlahan-lahan menjadikan hati kita keras, amal soleh terasa berat untuk dilaksanakan, manakala maksiat dirasakan ringan, seolah-olah biasa dilakukan. Di zaman ini mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala mungkin menjadikan kita kelihatan asing di mata orang. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayamudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba." Yang bermaksud Islam itu bermula dalam keadaan asing dan ia akan kembali asing sebagaimana ia bermula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing sebagaimana orang-orang yang dahulu. Riwayat Muslim. Justru kita mesti berbangga kita dipandang asing kerana memilih untuk patuh saat ramai yang sedang leka. Kita dipandang asing kerana ingin menjaga agama saat ramai yang menjualnya. Tetapi yakinlah, keberkatan itu sentiasa bersama-sama orang-orang yang beristiqamah walaupun ianya dipandang asing oleh dunia. Sempena Idul Adha ini, marilah kita syukurkan semula semangat pengorbanan yang kini dipandang asing. Korbankanlah segala bentuk hawa nafsu dan juga keinginan dunia yang melalaikan kita daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Korbankanlah rasa keakuan, keselesaan dan kepentingan diri demi membentuk keluarga yang taat dan masyarakat yang sentiasa menjunjung syariat dalam membina negara yang sejahtera. Jangan sampai kita menjadi umat yang lalai, hanyut dengan kemewahan dunia sehingga akhirnya keimanan dan ketaatan kita yang terkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang berbahagia, pada hari ini kita dapat lihat kesatuan umat Islam yang luar biasa. Di tanah suci, jutaan umat daripada berbagai bangsa dan latar belakang berhimpun di Arafah dan Mina dengan memakai pakaian yang sama, mengerjakan ibadat yang sama, menghadap kiblat yang sama dengan satu tujuan yang sama, yaitu semata-mata ingin mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyatukan hati para hamba-Nya yang datang daripada pelbagai pelosok dunia tanpa hubungan darah, tetapi disatukan atas ikatan akidah dan iman. Inilah keunikan Islam yang tidak mampu ditandingi oleh mana-mana agama dan ideologi di dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 92, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Yang bermaksud, sesungguhnya agama tauhid ini ialah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhan kamu, maka sembahlah aku. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikan kita umat terpilih lagi terbaik, yang menjadikan saksi ke atas umat manusia seluruhnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang bermaksud, "Dan demikian pula sebagaimana kami memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, umat yang adil dan terpilih agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia tentang yang benar dan yang salah, dan supaya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi atas perbuatan kamu semua. Demikianlah sebagai umat terpilih lagi terbaik yang menjadi contoh teladan. Allah Subhanahu wa taala telah mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum agar melakukan pengorbanan dengan menyerahkan seluruh jiwa, raga, masa, pemikiran dan harta demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan mereka bukanlah bersifat sementara, bahkan berterusan hingga ke hari ini, dan kita dapat merasai kemanisan nikmat iman dan Islam.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 111 yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta daripada orang yang beriman surga disebabkan mereka berjuang di jalan Allah. Lalu di antara mereka ada yang membunuh dan terbunuh. Balasan syurga itu adalah sebagai janji yang benar daripada Allah dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan ketahuilah bahawa jual beli seperti yang itu merupakan kemenangan yang besar. Ganjaran syurga inilah yang mendorong para sahabat berlumba-lumba melakukan pengorbanan. Mereka memahami bahawa setiap sesuatu yang dikorbankan di dunia ini adalah pelaburan yang besar menuju akhirat yang kekal. Lihatlah sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, wahai Abu Bakar, apakah yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Beliau menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Riwayat At-Tirmizi. Begitu juga dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang membahagikan hartanya kepada dua bahagian, separuh untuk keluarganya dan separuh lagi diserahkan demi perjuangan dakwah Islam. Semangat pengorbanan inilah yang perlu kita sentiasa pupuk dan disuburkan daripada satu generasi ke satu generasi seterusnya. Kita mungkin tidak diminta untuk menyerahkan seluruh harta, tetapi kita dituntut untuk menyumbang sebanyak mungkin dalam bentuk masa, tenaga, pemikiran, kewangan demi mempertahankan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada pagi ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan panduan dalam kehidupan seharian kita, yaitu umat Islam hendaklah memahami bahawa pengorbanan yang hakiki ialah ketaatan mutlak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat, walaupun ia menuntut sesuatu yang menguji jiwa dan perasaan, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Yang keduanya, umat Islam hendaklah mengorbankan segala unsur yang menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala sebelum ia menjadi sebab kecelakaan kita di dunia dan di akhirat. Umat Islam hendaklah bersyukur dengan mengangkat syiar Islam melalui pelaksanaan ibadat haji atau kurban bagi yang berkemampuan sebagai tanda ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, serta melahirkan semangat kebersamaan dan keprihatinan terhadap golongan yang memerlukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak sampai kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampainya ketakwaan daripada kamu yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menunjukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu dan diberikan kabar gembira dan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Hajj ayat 37. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin muslimat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dalam usaha kita membina keluarga yang harmoni, masyarakat yang bersatu padu dan negara yang makmur, semangat pengorbanan seperti yang ditunjukkan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam perlu dipupuk, disemai dan diberdayakan. Sematkan semangat pengorbanan ini dalam setiap tanggungjawab harian kita dengan menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih jujur dan ikhlas dalam menunaikan amanah, serta lebih peka dan prihatin terhadap keperluan dan kesejahteraan masyarakat di sekeliling kita. Jadikanlah Aidil Adha hari ini sebagai titik tolak perubahan ke arah meningkat ketakwaan, memperkokoh hubungan sesama manusia dan memikul peranan masing-masing dengan penuh kesedaran sama ada sebagai hamba Allah, ahli keluarga, jiran tetangga maupun ahli masyarakat. Tidak lupa juga untuk kita sama-sama mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sedang mengerjakan ibadat haji di tanah suci agar dikurniakan haji yang mabrur. Semoga Allah memberikan segala pengorbanan yang kita lakukan dan mengurniakan kepada kita semua keberkatan, keampunan serta kekuatan untuk terus beristiqamah berada di jalannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih a'immatal muslimin
وولاة أمورهم وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الآمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم Sultan Selangor Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Hajj ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil awna wal hidayata wa taufiqa was sihhata was salamata minka bi waliyin ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma abdil umrahuma muslihaini lil muwazzafina wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, rahmati dan peliharalah para jemaah haji yang menjadi tetamumu pada tahun ini. Hindarilah mereka daripada segala kesulitan dan kepayahan sepanjang berada mereka di bumi Mekah dan Madinah. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yuhum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikanlah ibadat haji mereka ibadat haji yang mabrur, sa'i mereka sa'i yang diterima, dosa mereka dosa yang diampun, perbelanjaan mereka perbelanjaan yang tidak merugikan, wukuf mereka wukuf yang penuh keinsafan, dan kembalikan mereka ke tanah air dalam keadaan selamat, sihat walafiat, serta dipenuhi keberkatan. Ya Allah, Kau jadikanlah kami di antara hamba-hamba-Mu yang menunaikan amanah. Peliharalah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Kurniakanlah kepada kami pemimpin yang amanah, jujur dan tegas dalam menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatu dan menjadi nadi kekuatan. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjid Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakan mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam di negeri ini, berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang berada di jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, serta jauhkanlah kami daripada segala fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna waj'al hadzal 'ida 'idan mumtali'an bil khair wal barakati wal maghfirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fasqurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya
Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar.